Tamatlah sudah. Ni, oi Abidat. Dah tamat dah Doa Yang Terlindung. Kisah Ustaz Irfan tu, dia pakai topi macam ni, dah tamat. Dia pun dari penjara. Ending dia insaf kan. Insaf kan. Mimpi dikafankan. Aduh. Lepas tu Baitul Khadijah. Setahun lepas tu maju balik kan. Ending lalas rupanya Anissa senang kan. Terus buat buku Doa Yang Terlindung. Ciao. Itu ending dia ya. Buku novel Doa Yang Terlindung mat kan. Okey lah. Memanglah bab cerita drama ni paling susah sekali. Paling susah nak buat ending. Tapi okey lah ni, ada ending dia kan. Nice jugalah. Taklah yang seperti kita harapkan yang Ustaz Irfan tu. Mati, bunuh, hidup balik. Mati, bunuh, hidup balik. Mati, hidup balik. Ending dia okey lah. Masuk penjara, kena hukuman setimpal. Tapi siksa tetap siksa lah. Macam itulah kan. Siapa yang rugi? Entahlah. Okey lah endingnya. Okey lah. Boleh lah drama macam tu kan. Okey lah.